Salam sejahtera. Sebelum ni saya ada terangkan bagaimana kita create soalan menggunakan AI, betul tak? Jadi sekarang pula saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu bagaimana pula kita nak buat soalan menggunakan AI juga, tapi kita ambil daripada file kita sendiri. Contohnya, okey baiklah, kita pilih this. Okay, kita ambil map macam biasa. Kita ambil sliding. Okay. Exciting sliding. Okay, dah kita pergi create dan sama juga kita pilih sekolah, tahun berapa, tahun ni kan, tahun 6. Okay, contohnya saya ambil tahun 6 ni. Dan science, school level dah selected dan extract from file. Maksudnya kita ambil file yang sedia ada dalam laptop kita ke dalam PC kita dan kita ambil dan minta AI buat soalan. Contohnya macam ni. Okay. Saya ambil file daripada saya yang ada di sini. Saya ambil contoh Okay. Okay, open. Lepas tu saya nak bina soalan. Mungkin saya pilih lebih daripada 15 contoh ya. Bentuk soalan kita multiple choice. Kita ambil multiple choice lah ya. Okay. Lepas tu ataupun tak nak, kita ambil persoalan dan kita ambil bahasa Melayu. Sebab sains persoalan kebanyakan semuanya objektif. Kita buat reasonable juga dan generate. Kita tengok kita ambil soalan daripada file yang kita ada dalam laptop dan dia akan buatkan soalan untuk kita. Ini salah satu cara yang mudah juga. Kalau cikgu tak ada masa nak buat soft copy kan. Soalan tu mungkin kita boleh generate daripada soalan yang sedia ada. Maksudnya dia akan baiki soalan kita. Kita tulis dalam masa 5 minit dia dah akan siap. Tak sampai 5 minit pun. 3 minit dia akan siap. Kita tunggu dia soalan itu disiapkan. Dan ya, sudah ada pun soalan. Ya, soalan sudah ada. Okey, katakan cikgu nak semak soalan macam tadi boleh juga. Dan kalau tak, cikgu select semua 10 soalan dan add. Dan masa yang sama sudah add dan kita boleh tengok di sini soalan sudah ada. Mudah kan? Okey, lepas tu kalau soalan ni nak ni kan, okey. Kita boleh pergi next dan confirm dan kita boleh share dengan murid kita. Ini salah satu cara yang lagi mudah untuk kita nak buat soalan. Kalau tidak, cikgu nak generate similar question, boleh juga. Buat similar question. Okay, create quiz about the part of the Cuba tengok apa soalan yang ya, tengok. Dia ada buat beberapa soalan daripada soalan yang saya bagi tadi. Soalan sama tapi topik yang sama ataupun subtopik yang sama tapi dia boleh buat pelbagai soalan. Ini pun boleh juga. Ini salah satu cara lah kita boleh guna menggunakan Zap Quiz. Mudah kan? Ya. Okay, itu saja. Terima kasih.